untuk batu karang. Anda tanya batu karang. Dua masalah ni. Sekali minum, selesai masalah anda. Jom ikut saya cara macam mana nak buat selesaikan. Nak pecahkan batu karang. InsyaAllah kalau anda amalkan ini, sekali minum, hilang batu karang. InsyaAllah, jom. Okey, Kak Abang. Yang pertama sekali kita ambil ni. Ini adalah lobak putih. Ini lobak putih, okey? Cik, Mai. Saya tunjuk pisau, Mai. Tak mau tunjuk pisau, Mai, Okey. Okey, Kak Abang. Kita ambil lobak putih. Kita ambil lobak putih 2. Okey, separuh dia. Okey, kita masukkan dia. Lepas tu air kelapa. Air kelapa, Kak Abang. Ini untuk batu karang, Kak Abang. Air kelapa. Air kelapa muda, Air kelapa muda, Kak Abang. InsyaAllah. Batu karang tadi tu hilang. Ni tip pada saya lah. Kalau anda tak cuba, tak tahu. Kalau siapa dah pernah cuba tu, Kak Abang, boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Okey. Okey. Sayang pula. Mama Z. Okey. Kak Abang. Lepas tu, kita masukkan kat sini. Kita blend lah. Untuk batu karang, Mama elok. Mama elok, Kak Abang. Mama sangat-sangat mujarab. Sangat-sangat mujarab. Saya katakan mujarab. Kalau anda tak cuba, tak payah makan apalah. Tak payah. Orang nak komen-komen. Bos. Mana on dia? Okey. Lepas tu, kita dah siap. Tapis. Yang tadi tu, kita tapis. Kita tapis dia. Kak Abang, kita ambil penapis. Kita ambil penapis. Kita cuci dulu lah penapis dia. Okey. Tip untuk batu karang. Alhamdulillah, Kak Abang. Kalau anda tak cuba, tak tahu, Kak Abang. Alhamdulillah, ya Allah. Apa yang sampah-sampah pula. Okey. Untuk batu karang tadi. Okey. Alhamdulillah. Sekejap, Untuk batu karang. Okey. Kita tapis dia dulu. Ni saya terpaksa saya kena tunjuk minum. Saya kena buat, saya kena minum. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Minum tadi. Yang batu karang tadi, dia pecah, insya-Allah. Dia akan sihat. Sekali minum satu cawan ni, insya-Allah pecah batu karang. Tolong share dan repost. Okey, Mai. Terima kasih, Mai.